Adik-adik kat luar sana tu yang mana takut nak beli sport bike, takut mak marah sebab mahal kan, korang ambil motor ni, QJ Motor SRK 250R. So dari segi design dia korang tengok ni, motor ni memang nampak premium, nampak lawa gila. So kau tengok bahagian depan dia memang nampak garang habis. Siap ada winglet lagi dekat bahagian tepi. So daripada segi enjin dia, motor ni didatangkan dengan 249cc, single cylinder dan juga double overhead cam. Motor ni dia punya horsepower menghasilkan 27 horsepower dan juga 22 Nm of torque. So dia punya top speed boleh pergi dalam 160 km per jam. Sebab apa laju? Ada sayap kat tepi. Motor ni didatangkan dengan 2 ABS channel dan juga suspension USD fork. Bahagian belakang dia menggunakan adjustable monoshock dan juga aluminium swing arm. Untuk last kali bahagian tangki minyak dia didatangkan dengan 12.5 liter. Korang boleh pergi dalam anggaran 300 setengah macam tu. So untuk harga dia korang jangan risau, memang mesra poket tau. Harga cash dia 10,588. Bulanan dia 246. Kalau korang berminat nak dapatkan motor sport bike ni, korang masuk beg biru dekat bawah. Motor ni ada ready stock tau. Korang jangan lupa juga follow, like, comment and share untuk video seterusnya.